Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel Fatin Zulkifli. Okay guys, hari ni saya nak buat quick review mengenai Proton F50 Premium yang ni color silver. So kita tengok sebelum tu kau boleh like, share, subscribe dan channel. Okay, jom tengok saya review Proton F50 baru. Okay guys, apa yang baru mengenai Proton F50 ni, Proton dah tambah lah. Okay, untuk premium dia pakai rim 18 inci, power tailgate, leather seat, 6-way driver power seat, ada ambient light, 360 camera, ada TriPager, and then ada sistem full ada sistem. Full ada sistem untuk premium. Okay, ini premium color lah, warna silver. So korang boleh tengok dia punya fog lamp dah tak ada tapi lampu full LED lah yang ni. Ada kamera 360 depan. Okay, rim 18 inci alright, two tone color. Okay, dia punya bumbung ikut body color, and then dia punya spoiler ikut sama dengan executive dengan premium lah. Okay, ini dia punya lampu new design, dia bercantum. So ni exhaust dia. Okay, tu bawah dia. Okay, ni bonnet dia lah. Bonnet dia belakang ada power boot and juga spare tire. Dia letakkan dengan power boot sekali. Okay, untuk variant premium dan flagship ada power boot. So nak tutup, tekan sini saja. Okay, alright, ada 360 kamera. Ni lampu dia, nak tengok banjir lampu. Oh, memang cantik lah lampu dia. Alright, yang ni belakang. Kalau nak tengok depan punya sini. Ni depan punya. Bila kita unlock, dia ada lampu lah. Okay, sangat terang lampu dia, LED. Okay, tu dari segi luaran lah. Rim 18 inci, tak ada sunroof. And then dia ada, for the premium ada ni lah, ada roof lining. Untuk executive tak ada. Contohnya executive kat sini. Ni next video saya akan buat untuk executive. Executive tak ada roof lining, and then rim 17 inci, rupa sama. Okay, ini warna silver. Kita nak dalam untuk premium, dia punya interior semua hitam dia bukan two tone. And then ni bumbung tak ada sunroof, dia warna white putih leather seat warna hitam dengan jahitan warna putih. Boleh tengok sini. Yang ni pun dia punya door trim pun soft touch. And then dia punya ni macam aluminium finish lebih nampak lebih sporty. And then yang ni lebih tahan lasak lah. And then push start kat sini. So ini interior dia. Okay, yang ni tak ada wireless charger tak ada. Semua saja macam sebelum ni. Yang flagship, cuma yang executive tak ada 350. Yang ni ada 350. Ni interior sama lah. Okay, yang ni tak ada semi transparent lah. Kalau yang premium dengan executive tak ada. Untuk flagship saja ada yang semi transparent tu. Okay, so ni saya start lah sikit. Okay, bila start, dia ada ambient light. Okay, ada ambient light. Okay, aircon dia Proton lah, sejuk lah. Kalau nak tengok reverse kamera, tempat tu, belakang, depan, kiri, kanan, semua ada lah. Okay,
Ni dia punya infotainment lah. Ada Apple CarPlay, Android Auto semua. Ambilight sekali. Tepi ni pun ada. Belakang pun ada. Memang nice lah yang baru ni. So kalau korang beli kan, dia ada ni je yang button kat bawah. On off, auto aircon. Depan punya aircon tu, ni screen dengan double signal. Signal dengan wiper saja. Gear kat sini. Gear kat sini tekan ni. And then parking brake kat sini. Ni untuk leveling lampu lah. Ini untuk push start. Alright. Lampu putih lah. Okay. Belakang pun ada lampu putih. Storage dia memang besar lah yang ni. Memang besar. Dia punya interior kali ni memang best gila. Okay. So ada lagi compartment kat bawah ni. USB semua bagai lah. Alright. Dalam pun besar ruang dia. Ini interior untuk F50 Premium Premium FL. Okay, baru punya. Belakang pula, belakang. Okay, macam ni. Dia punya seat boleh recline lah. 60-40. 60-40. Tapi dia punya angle tu satu angle je lah. Macam ni je. Tapi still comfort lah. Yang ni ada direct aircon, new design. And then dia punya rasa macam luas lah. Ada lagi ruang. Dan juga ada lampu dekat sini ikut lagu. Kalau orang ada minat, mari. Ni pandangan dari belakang lah. Memang cantik guys. Memang cantik. Ada minat dah? Marilah booking. Okay, yang ni enjin baru 1.5 4 silinder, turbocharged, horsepower 181, torque 290. Dia lebih senyap yang ni. Yang ni lebih senyap. And then vibration pun kurang. 0 to 100 7.6 saat. Alright. Okay guys, mana yang berminat dengan Proton F50 yang baru ni, boleh contact abang lah. Boleh try submit loan ataupun contact abang lah. Okay. Harga yang ni sekali dengan insurans lebih kurang 104 lah. Tanpa insurans harga dia murah sikit. Okay. Kalau ada NCD 55 murah sikit lah. Okay. Ada berminat, mari submit booking. Okay, itu sahaja video untuk kali ni. Ada sebarang pertanyaan boleh komen. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Proton F50.